Assalamualaikum guys, dan apa khabar semua awak-awak. Aku sebenarnya tak mahulah isu kemelut politik di Perlis ni. Sebab apa? Sebab masa mula-mula meletup isu 3 orang adun dipecat, mengkhianati parti, menandatangani akuan bersumpah untuk menjatuhkan mantan Menteri Besar Cikgu Syukri daripada parti yang sama. Aku sebenarnya macam bengong sekejap. Aku kata biar betul 3 orang adun ni. Tengok muka baik-baiklah ke. Tak pernah sabar boh. Sebab apa? Sebab nak jadi adun ni bukan mudah. Nak jadi adun ni, mu telah diberi kepercayaan 100% daripada parti untuk mu pikul amanah menjadi seorang adun. Dan watikah nak jadi adun ni bukannya JPKK ni. Presiden PAS boh. Presiden PAS yang watikah kamu supaya menggalas amanah jadi adun ni bukan mudah. Jadi aku rasa macam kena bering. Biar betul adun PAS ni sanggup berhakai buat kerja jahat ke belakang, tanda tangan aku yang bersumpah boh. Aku bersumpah, bukan surat layang aku bersumpah tu. Aku bersumpah benda nak jatuh parti besar daripada parti yang sama. Allahu Akbar. Bukan sebarang pengkhianatan ni. Tapi aku ni masih lagi bersangka baik. Sebab apa? Aku nak tunggu respon 3 orang ni menafikan. Mungkinlah dia terpedaya ataupun dia tak sedar, dia tak saing pun, tapi tiba-tiba orang guna nama dia. Aku bersangka baik, tunggu dia respon nak menafikan. Muka baik-baik lah ke aku tengok. Tak pernah sama langsung. Bukan muka pecah rumah. Tapi sangkaan baik aku ni meleset bawah meleset. Sebab apa? Aku difahamkan dia nak samang. Sebab tak puas hati. Sebab apa? Don dia ni jadi kosong. Daripada mu tiap-tiap bulan dapat gaji, dapat allowance seorang YB, tiba-tiba terak terus, kosong terus boh. Dah lah mu kena pecat daripada parti, mu kena pecat juga daripada YB. Lepas tu mu ingat mu boleh jadi ahli biasa macam orang lain macam bendera dah. Aku boleh bayang ia akan jadi rasa macam hina diri. Mu tahu, hina diri. Mu nak duduk dalam masyarakat tu aku rasa malu dah. Kalau aku lah kita ni malu dah. Malu. Mu tu duduk luar mungkin dah kopi. Kapung mu tu orang PAS pula ramah. Oh malu boh. Orang tak cakap ke mu. Orang tak kata mu datang dia jahat tak. Orang tak kata gitu. Orang tengok je mu. Orang keling dia jauh. Mu tengok orang keling tu macam orang tu kata ke mudah. Padahal orang tu tengok je. InsyaAllah rasa hina diri ni gitu dah. Ni pada aku lah. Aku tak tahulah orang lain. Kalau aku jadi gitu lah, memang pindah duduk lain. Sungguh malu muka bawah. Nak tak muka mana. Sebab benda. Sebab rakyat, ahli-ahli PAS hok selama ni duk sanjung kamu, duk promosi kamu, duk ajuk orang suruh undi kamu. Sebab atas nama PAS buat majlis-majlis panggil mu rasmi, panggil mu nak promosinya ni YB PAS. Tiba-tiba mu khenak kepada orang kampung situ, ahli-ahli PAS situ, orang-orang yang mengundi mu khenak ke dia. Mu ingat aman ke hidup, bahagia ke hidup gitu. Mu telah mengkhianati amanah mandat pengundi-pengundi di 3 gedung tu. Wa'alaikumsalam. Mu nak minta maaf kan seorang-seorang tu. Berapa ribu undi mu. Mu nak minta maaf kan. Sebab kerana mu buat perangai khianat gitu, kosong kursi tu. Sampai pilihan raya PRU16. Allahu Akbar. Inilah kata apabila mu membelakangi jemaah. Ni bagi aku ujian lah, ujian. Ujian orang baca daerah lain. Ujian orang yang telah diberi jawatan. Oh hebat ujian ni boh. Siapa mu boleh membelakangi parti boh. Wa'alaikumsalam. Benda masalah besar sangat. Oh, nak kata YB Cikgu Syukri ni tak jadi AJK PAS rosak, tak jadi Pesuruhjaya PAS boleh. Benda masalah. Tu orang undi dah orang ni tak semestinya bila mu jadi MB, mu mesti menang AJK PAS rosak, mu mesti jadi Pesuruhjaya PAS boleh. Mesti ke tak mesti? Sebab hak mu menang undi tak tu dalam parti. Hak MB ni mu nantikan daripada rakyat, jawatan rasmi. Saya tak langsung menjadi pejabat awam melantikan daripada rakyat. Ya sebenarnya gini je. Kalau lah mu tahu dah rentak politik hari ni, cuba mengingat balik macam mana peristiwa nak pecat Menteri Besar Selangor dulu, Tan Sri Khalid Ibrahim. Masa tu aku balah dengan sama-sama ahli PAS yang termakan dengan dakwah. Antara isunya sapoh. Aku dengar isu sapoh, siapa larat nak turun MB. Lalas sekali berigak Nuar nak jadi Menteri Besar. Tu jadi langkah kajang.
Sebenarnya orang PAH ni kena bijak baca lah rentak politik semasa hari ni. Ambil sejarah-sejarah lama tu jadikan pedoman. Sebab benda tu akan berulang. Sebab watak-watak yang ada hari ni tu daripada watak-watak Long Hajang. Dia ulang benda sama je. Kadang-kadang kita ni bodoh jadi ikut orang tu apa. Allahu Akbar. Cuma sejak kalau khabar. Sekarang ni 3 orang adung tu aku difahamkan dia telah memfailkan Samang. Cuba membayang andai katalah mu menang Samang tu dan pemecatan mu tak sah, mesti jadi YB semula. Agak-agak mu lah mu boleh jadi YB semula. Tak kena katalah ni contoh mu tak selalu muka ke parti pecah dah mu. Dalam mikir lah kalau mu rasa kan